Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sedikit lagi perkongsian santai saya dalam pengurusan kewangan peribadi. Dalam kita mengurus kewangan ada 7 elemen ataupun 7 pilar asas. Tapi hari ini saya nak sentuh tentang 3 elemen dulu, iaitu menabung, melabur dan juga perlindungan. Soalan saya, di antara ketiga-tiga elemen ini, yang mana satu kita nak start dulu? Ramai orang ingat langkah pertama dalam mengurus kewangan adalah dengan mula menabung. Betul atau salah? Sebenarnya tak salah, cuma agak kurang tepat. Kalau kita belum ada perlindungan, kita sebenarnya belum benar-benar selamat walaupun kita ada simpanan. Sebab realiti dalam kehidupan ni, kita tahu, kita tak boleh, banyak perkara yang kita tidak boleh jangka. Musibah boleh datang tanpa diundang dan juga tanpa amaran. Contoh, kita boleh jatuh sakit tiba-tiba. Kemalangan boleh berlaku di mana saja ataupun bila-bila masa. Kita juga berisiko untuk hilang pendapatan. Kalau semua ini berlaku, simpanan boleh habis dalam sekelip mata saja. Saya dah tengok banyak kes-kes yang macam ni. Dan jika simpanan kita ada segunung intan sekalipun, kenapa kita nak habiskan our hard earned money untuk kita bayar kos yang boleh kita leverage kepada syarikat takaful? Ini ramai yang tak sedar ataupun mungkin tak tahu. Dan lebih bahaya lagi kalau kita terus melabur tanpa ada perlindungan, tanpa ada simpanan, kita sebenarnya sedang berjudi dengan risiko hidup kita sendiri. Jom saya kongsikan susunan yang betul mengikut prioriti dan kepentingan asas dalam keperluan kehidupan kita. Okey, ini susunan yang lebih bijak dan realistik. Pertama sekali, of course kita kena go for perlindungan dulu. Pastikan kita ada perlindungan walaupun yang basic supaya risiko besar tidak memusnahkan keseluruhan sistem kewangan kita. Dan kita go for menabung. Kita cuba bina simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan gaji. Lagi banyak lagi bagus. Ini buffer kehidupan yang sangat-sangat penting. Okey. Dan seterusnya barulah kita consider untuk mula melabur. Dengan keadaan ini barulah kita dapat gandakan duit kita dengan keadaan stabil dan tenang. Okey, prinsipnya mudah. Lindungi dulu baru bina dulu baru kita gandakan. So, kalau hari ini anda masih belum ada perlindungan atau jangan tunggu, jangan tangguh. Jika anda belum ada simpanan, mulakan dulu. Mula dengan langkah pertama yang betul. Kepada yang mungkin perlukan guidance ataupun bantuan untuk saya bantu kewangan anda dengan lebih jelas, simple dan praktikal. Saya Najdah Abu Bakar. Terus follow saya untuk banyak lagi info-info, tips dan panduan-panduan tentang isu-isu wanita, kewangan dan juga bisnes.